Begitu juga menjelang pilihan raya umum, akan datang semua pihak di sasaran agar tidak memainkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan, sebaliknya mengamalkan kematangan dalam berpolitik. Pihak pembangkang perlu berperanan sebagai semak dan imbang secara konstruktif, manakala pihak kerajaan pula hendaklah memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara tanpa ada yang tercicir. Sebarang tindakan yang sengaja menimbulkan kebencian antara kaum dan agama adalah sesuatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Saya mahu isu-isu 3R ini dihentikan. Semua pihak tanpa mengira latar belakang hendaklah bertanggungjawab dalam setiap